Okay, kami dah gerak dah dari Bukit Bodoh ya. Ni nak sampai dekat lepas Bukit Bodoh ni kaki Bukit Kelabu lah. Satu lagi tempat yang licin. Tengok macam mana boleh naik ke tak boleh naik Bukit Kelabu ya. Jalan dah cantik lah sebenarnya. Dia dah tolak macam ni kan. Tapi tak tahulah licin dia macam mana. Sebab Bukit Bodoh tadi jalan cantik pun licin juga. Ni lah. Tapi aku nak berhenti sini sekejap. Nak tengok air sungai dia. Dalam ke tak dalam. Berhenti atas ni je lah. Boleh tengok. Tengok air dia. Aku rasa dekat Bukit Buluh nanti tak tahulah boleh seberang ke tak sungai ya. Sebab air sini pun dah besar ni. Kalau kau tengok. Besar gila. Ni aku nak gerak dulu lah. Gerak dulu. Aku tunggu kat atas tengok macam mana. Boleh sampai tak boleh sampai. Agak-agak boleh daki lah. Sini dah ada longkang dah. Dia orang buat longkang sini ya. Longkang kecil sikit ya. Dia tak mengganggu sangat lah jalan kat atas ni. Air dia turun ikut tepi ni. Sini okey lagi sebab sini ada batu ya. Kat atas tu tak ada batu. Tanah semata-mata. Tak tahulah macam mana. Dah. Jalan pun dah hancur lah ni lah. Agak-agak lepas dah. Sampai sini je. Tak boleh dah. Aduh. Ya, spoil lah. Allah Akbar. Licin. Tak boleh pergi lah. Ya Kena turun ya. Ui, jauh naik atas tu. Tunggu member tu lah. Apiu. Susah nak lepas ni licin. Apiu. Nyata lah. Tidak kat dah. Tak sini dulu motor. Boleh? Dia kena tolak macam ni lah. Gua masuk gear 2 tu. Licin. Kasut pun licin. Masalah tu. Melekat lah. Ni motor naik sikit-sikit. Letih. Masing-masing nak kena tolak motor ni. Penat. Tak ada yang lepas naik ke atas.
letih. Hai, lihat dulu lah. Lihat dulu letih. Oh, jauh lagi nak naik atas sikit. Oh, gear 1 tak lepas. Kena pakai gear 2 juga. Berapa meter lagi? 5 meter lagi nak sampai tempat mendatar. Lepas tu hot road. Lepas dah ni. Kalau tayar baru ni aku rasa motor aku tak ada masalah sebenarnya ni. Disebabkan tayar lama jauh sikit lah. Weh, banyak kau. Celup. Habis kat aku. Jauh lagi nak lepas ni. Bukit ni ya. Kalau kena macam ni memang minyak tak cukup je. Itu aku cakap kalau kena musim hujan memang tak cukup lah minyak memang tak cukup lah. Atas sikit lagi. Boleh tahan. Aku ambil belah sini sebab sini ada batu sikit lah. Jadi senang sikit lah nak panjat. Aku parkir bawah. Sini okey sikit lah. Dia tu tinggal cikgu Pakistan. Cuba naik atas sikit.
Boleh naik ke tak? Sekejap aku pergi tengok. Nak jatuh motor. Letak batu. Rasa macam tak lepas je. Boleh? Nete. Tak boleh tu. Fair. Air jernih. Oh, air jernih guys. Dia dah kotor dah. Dah. Tengok Pakistan. Habis tenaga lah. Habis tenaga. Oh, beres dah. Selesai. Okay, lepas. Kau tengok air laju. Ini kalau besar ni boleh main gelunsur daripada atas tunggu bawah. Sampai sini habis untuk korang. Oh. Ini tempat basuh tangan. Ada pipe sudah jadi. Sejuk air. Gila. Okay, nanti aku sambung balik video. Kena lepaskan sampai atas. Ini dah okey dah sini. Dah boleh naik dah. Yang bawah tadi yang masalah. Hari ni tak tahulah berapa jam ya sampai ke sekolah. Satu lagi Bukit Pasir. Bukit Pasir. Cari tempat mendata sikit. Nanti nak lajak naik kat sini pun licin juga Tapi apa-apa nanti aku sambung balik video sampai mana aku tak pasti. Mungkin dekat sungai nanti, anak sungai nanti aku ambil video. Sebab aku rasa air tengah dalam sekarang. Aku risau dekat Bukit Buluh nanti air besar ya. Tak boleh nak lintas, jadi kena berkampung kat situ lah sekejap nak tunggu air surut. Okay, nanti kita jumpa lagi, okay? Bukit Pasir. Agak-agak lepas Bukit Pasir. Jangan berhenti motor, jangan berhenti. Alhamdulillah. Oi. Kalau berhenti kat situ tadi nak naik punya lah, habis nyawa pula. Allahu Akbar. Lama tu tak layan jalan macam ni kan. Okay, nanti aku sambung balik video, okay? Tadi saja je nak berhenti dah kan. Aku dah berhenti dah sekejap. Pergi sambung balik. Bukit Bendera kan, Bukit Bendera. Jangan berhenti. Kalau berhenti memang tak lepas naik.
kawasan ni dia ada apa, buah berangan ni kat sini. Dia sambung kat mana tadi, lupa lah cerita. Punya dah lama aku rasa tak sambung. Sampai mana dah cerita aku tadi. Sampai aku sendiri pun tak ingat. Bunyi mengilai kan. Bukit Langsui tu. Jadi bila aku cakap kat dia, cuba kau orang senyap, jangan gelak-gelak, cuba dengar betul-betul. Lepas tu dia orang pun semua, dia orang pun macam tak tahulah, tiba-tiba je. Biasanya tak ada pun yang dengar pun bila aku cakap macam tu. Semua gelak je kan. Tapi tiba-tiba tak tahulah time tu kenapa, tiba-tiba semua senyap. Semua senyap, lepas tu semua makan dengar. Lepas tu aku pun cakap semua senyap. Lepas dengar tu macam semua senyap, sunyi gila. Riang-riang pun bunyi juga, ada juga bunyi macam tu. Lepas tu aku pun cakap, macam mana? Cakap, macam mana? Betul tak apa yang aku dengar? Bunyi orang mengilai, perempuan mengilai. Lepas tu senyap. Kemudian Ustaz Syibli cakap, jom lah gerak. Dia kata, betul lah kau cakap tu. Ada bunyi, jom gerak lah. Dia kata, tak payah lama-lama kat sini lah. Dia kata kalau bunyi yang sayup-sayup tu, biasanya benda tu dah dekat dah yang kita sebenarnya. Macam tu. Tapi aku tak tahu, tapi aku tak pastilah. Aku tak pasti sebab aku tak pernah lagi jumpa depan-depan benda tu. Bunyi yang perlahan, lepas tu tiba-tiba dekat depan, tak ada. Tak pernah. Tak pernah. Oh, air dah besar. Air besar ya. Bukan yang kecil ni, air besar juga. Aku rasa confirm dah ni. Confirm dah Sungai Ara tak nak lalu confirm. Okay, sambung balik. Lepas tu bila Ustaz Syibli cakap jom belah tu, kemudian member aku yang rosak motor pun cakap, tak apalah, tinggal je motor ni, nanti besok lah kita datang ambil. Lepas tu cakap macam tu, semua pun gerak. Semua pun mula gerak lah. Bergerak macam, tapi tak adalah kalut, macam buat dia relax ya kan, macam tu, macam tak ada apa-apa. Macam tu kan. Diorang ni memang, kalau benda-benda macam tu memang orang kata tak perlu nak ajar ya. Memang A semua. Semua pandai bawa diri, orang kata kan, pandai bawa diri. Lepas tu bila dah gerak tu, sebenarnya masih lagi dengar tau kat belakang, masih lagi bunyi mengilai. Gitu. Jadi sebab dia kata orang buat tak tahu ya. Sampai satu tempat aku lupa dah tempat tu apa. Nanti aku tunjuk lah nama tempat aku tak tahu. Lepas je sampai kat situ, bunyi tu hilang. Bunyi tu hilang. Jadi kita orang pun macam biasa lah, teruskan perjalanan. Kemudian sampai sekolah, barulah berborak, barulah cakap, ni rasa meremang lah, rasa tu lah, rasa ni lah. Aku cakap dengan dia, masa aku cakap tadi pun orang gelak-gelak, ingat aku tipu. Lepas tu semua orang sama gelak balik. Aduh, itulah cerita dia. Kita seram, takkan jadi seram bila berborak dengan geng-geng kat Sikit Balak ni sebenarnya. Gelak je kerja ni. Jadi lepas kejadian tu memang sekejap tengok air dalam mungkin. Boleh tak air mah. Jadi lepas kejadian tu, kita orang dah tak berhenti lah kat situ ya. Selalunya berhenti jugalah. Tapi kalau petang-petang tu berhenti juga ya. Kalau macam maghrib-maghrib, kita orang elakkan lah berhenti kat situ ya. Lagipun biasanya aku berdua je lah dengan Nico Pen yang selalu masuk lambat ya. Dulu sekali dengan Nika Joy, tapi bila Nika Joy dah pakai KLN ni, dia kata tak best lah geng bawa slow, lembab gila. Lepas tu sungguh masuk malam. Aduh, yang masuk malam tu tak ada hal sebenarnya. Sebab kita orang ni bawa slow, bawa perlahan. Dia tak nak geng tu, dia nak geng dengan Teguh Rohas, geng-geng Cup Cross kan. Bawa laju, best lah yang corner ke apa kan. Itu je sebenarnya.
Okay guys, nanti aku sambung balik lah cerita. Kalau ada cerita aku cerita, kalau tak ada cerita mungkin ni dah. Sampai sini dah video aku ya. Terima kasih kerana masih lagi setia menonton video aku. Terima kasih juga mana yang dah follow. Terima kasih banyak-banyak. Sampai kita berjumpa lagi dalam next video ya. Yang belum follow tu jangan lupa follow streamer je ni. Terima kasih. Okay, tapi cantik pula kat sini. Ada kabus-kabus macam tu. Ha, kau tengok. Nampak tak kabus? Ha, kau nampak tak? Cantik kan? Sebab baru je berhenti hujan ni. Ha, kau tengok. Lawa. Tapi macam biasa dah. Aku dah nak stop tapi tiba-tiba teringat kat cerita kat sini. Ha, ni aku beritahu dulu nama dia Bukit Tingkap ya. Ha, Bukit Tingkap nanti bila aku on balik video aku akan cerita pasal Bukit Tingkap. Okey. Nak tak nak aku nak tutup juga video. Okey, Bukit Roti. Oh, dah. Allah Akbar. Oh, ya. Apa ni? Ni gua motor tak nak kontrol. Allah Akbar. Dah ada kesan tanah runtuh ya dekat Bukit Roti ni. Bukit Roti dah jadi Bukit Jam ni. Lecak. Selut padat. Allah Akbar. Licin gila. Sini sebab salah turun gear 1 slow sangat. Guna gear 2 laju sangat. Dilema betul. Di jalan dia kau tengok lah. Kat sini gear 1. Biarlah perlahan pun. Janji selamat. Kau tengok tu bekas tayar zigzag ya kan. Itu tanda dia. Jalan ni memang bawah dah sikit ni boleh pakai gear 2 lah. Sikit. Sini memang nak brake memang bahaya. Nak turun bukit macam ni kalau licin, kalau pakai brake tangan sikit je habis tergolek. Confirm. Brake kaki, tayar belakang confirm lari. Melenggang-lengguk lah korang. Ni memang aku tak tukar apa, memang aku tak tekan brake ni. Harapkan gear 1 dengan kaki kat bawah layan-layan macam tu je. Ni gear 2 ya aku pakai. Untuk motor kapcai dah aku rasa. Kalau KLX, motor-motor scrambler tu tak ada masalah aku rasa. Tu motor kapcai macam motor aku ni, Avita Ranger Max. Macam tu lah licin baik. Biar lambat asal selamat. Biarlah dua orang pergi dulu pun. Tak masalah. Okay, depan ni dah nak sampai dekat Sungai Buloh Dah nak sampai Sungai Buloh. Tadi ada jumpa orang OA Aku tak pasti sama ada dia daripada Sikit-Bala dan aku tak pasti dia daripada Pusbala ke apa ataupun dia nak pergi ke Pusbala. Jadi aku rasa dah memang tak lepas. Memang dalam. Jadi orang OA tadi memang dia patah balik. Confirm. Korang tengok memang Jadi kita orang makan nasi kat sini lah. Ni nak buat apa dah. Kan aku cakap dah air dia dalam. Memang berkampung kat sini lah kita orang. Sementara nak tunggu air reda. Air laju memang tak boleh nak buat apa ni. Memang tak nampak tak nampak jalan dia nak pergi kat mana Jadi memang kita orang akan berkampung kat sini dulu lah. Tak tahu berapa jam. Okay. Dah melimpah kat sini dah. Okay. Cikgu Pakistan pun dah letih lah. Ada ni kalau tupik. Tengok air Aku dah cakap dah, mesti kat sini mesti sangkut punya. Kalau hujan lebat, air besar kat depan tu dah besar, sini confirm sangkut. Ini kalau malam tadi ni atau pagi tadi memang teruk Kau tengok. Kau tengok cikgu Pakistan try pergi sampai dekat Peha. Sampai kat Peha memang tak lepas motor.
Lagi-lagi laju. Tapi lagi-lagi laju ya. Jadi kalau ada 6 orang, kalau 6 orang kita boleh bawa, bila kita boleh cross lah. Kalau 6 orang ada, kita boleh cross. Jadi 3 orang memang tak boleh lah. 3 orang memang tak boleh. Jadi kita berkampung kat sini, makan nasi dulu kat sini. Okay, nanti dah lepas nanti aku sambung balik kita, okay. Jadi sekarang lebih kurang pukul 6.20 ya. Pukul 6.20. Sekarang ni lebih kurang dalam pukul 6.20. Jadi kita orang makan dulu, isi tenaga. Sementara nak tunggu air ni reda, tak tahulah ya. Sebab kau tengoklah ya, melimpah tebing. Dah melimpah tebing. Kemudian memang laju gila. Dekat je nak pergi, tapi laju gila. Memang tak boleh nak lepas motor. Itu dia cakap ya. Kau tengok belah sini pula ya. Kau tengok. Memang laju gila. Sekejap aku ambil daripada atas. Tu dia air. Dari tempat elok sikit, tempat yang tinggi sikit. Ni atas batu. Kau tengok. Memang tak berani nak lintas lah. Memang tak berani. Kalau lintas ni memang risiko tinggi lah. Jadi tak tahulah pukul berapa kami berada kat sini ya. Ada member aku 2 orang tu, cikgu Pakistan dan cikgu Forest dah makan dah. Jadi aku nak join dia orang makan dulu lah. Kumpul tenaga dulu.